dekat sejam aku dekat sini. Rupanya orang ingat aku tu yang tukang ambil gambar haram tu. Yang duduk depan KLCC ni kan. Orang ingat aku ambil gambar haram punya. Okey, kita tukar. Abang ni tak dapat RM1 lah. Kita bagi abang ni RM1. Bukan uncle bagi saya. Saya bagi uncle RM1. Uncle bagi saya satu nasihat. Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke YouTube channel aku. So, yep. Hari ni aku ada dekat mana yang korang tengok ni? Aku ada dekat KL. Jangan keluar lagi daripada video ni. Tengok sampai habis. Dan aku harap sangat aku nak hasilkan konten yang orang kata bermanfaat kepada semua orang. Lagi-lagi korang lah viewers aku. And aku nak ucapkan terima kasih kepada viewers aku daripada Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Aku appreciate korang. Thank you so much. So basically aku cuba nak challenge diri aku. Ni challenge pertama, challenge YouTube yang pertama yang aku akan buat untuk channel ni, untuk hari ni. Okay? So aku nak cuba cabar diri aku. Berapa banyak aku habis hari ni dan seberapa baik nasihat yang aku boleh dapatkan dalam video ataupun challenge yang kali ni. So tanpa kita melengahkan, tak ramai orang pula. Aku buat video tak ramai. Ni, korang nampak ni apa ni? Ni RM1. RM1 ni boleh dikatakan terlalu kecil nilai dia kalau kita nak compare dengan duit-duit lain lah kan. Dengan nilai RM1 ni, nasihat apa yang aku boleh dapat daripada public ni bermodalkan RM1? Yelah, orang kata kadang-kadang nasihat kau boleh je ambil secara percuma dekat ChatGPT, dekat WhatsApp group kan. Kau boleh ambil free. Tapi setiap nasihat yang aku dapat hari ni, aku akan bagi RM1 tanpa kita mengelahkan. Tanpa kita melengahkan masa. Let's go. With RM1, apa yang you boleh beli sekarang? Teh tarik of course lah. Okay, anything else yang you rasa boleh dapat with RM1? No idea. Alright. Okay, tak apa. Macam ni. Any advice from your experience you dah bawa turis? Apa yang you nak share? Simple, short. Tu je. Your advice lah. Sekarang untuk turis, okay, we have a lot of scammers over here. Okay. Okay, so mereka akan datang, dia akan cakap, okay, macam dia nak minta you something, dia nak tengok you punya ringgit, the dollars atau rupees. Okay. Okay, then after that dia pukau you. Alright. So I have many cases around here, Dataran, King Palace and also Putrajaya. So many area KL lah. Many area KL. So your They advice? are, like Middle Eastern lah. Middle Eastern. Okay. So be careful with them lah. Alright. Don't purposely go and talk to them. When they ask something, just avoid them. Don't ever touch whatever they give you or you give them. So I punya content ni bahaya lah kalau I may approach any Middle Eastern. Okay. Thank you so much for your advice. As promised, RM1, do anything. I know you can go Speed Mart, you can go to Mama. Okay. So thank you so much, sir. Have a nice day, have a good day. Alright, thank you. Bukan uncle bagi saya. Saya bagi uncle RM1. Uncle bagi saya satu nasihat saja. Okay. Tak payah kasih saya lupa. Tak apa, setiap nasihat itu mahal. So saya kena bagi uncle RM1. Apa nasihat uncle boleh bagi? Tak payah. Oh, tak payah bayar. Okay, apa nasihat? Apa advice, nasihat yang uncle boleh bagi dekat saya? So, apa yang aku nak buktikan daripada konten yang aku nak buat ni, tak semestinya semua benda yang korang nak buat tu, macam aku kan nak tegur semua orang, tak semua yang akan bagi nasihat tu. Okay? So sebab tu benda ni kita tengok orang lain buat macam senang je, tegur je semua orang. Tapi kadang-kadang kau ada rejection. So itulah masalah yang sebenarnya. Aku dah habiskan RM1. Bukan habis lah, aku dah spend RM1 untuk nasihat yang korang dengar tadi. And jom kita cari nasihat yang seterusnya. Bang, rumah tanya bang? Ya.
duit RM1 ni, apa yang kita boleh beli sekarang? Mencabar soalan tu. Okey. Apa yang at least lah, apa benda lah yang kita boleh beli dengan RM1 ni? Ada nasi lemak RM5. So abang kata nasi lemak RM1 dah. Lagi? Ada lagi tak? Masih ada air mineral water RM1 lagi. Okey. Yang tu je lah maksud sekarang. Okey. Dengan roti ni nak pula sikit terus. Oh, tak ada. Dah RM1 lebih. Saya bagi abang RM1. In exchange, abang just bagi nasihat je untuk saya dengan viewer saya. Apa-apa nasihat pasal kehidupan, pasal kahwin. Abang dah kahwin belum? Dah kahwin. Okey. Tak kisahlah. Apa-apa nasihat yang bernilai RM1 bagi abang. Kongsi je. Saya tak kisah. Yang penting saya dapat manfaat, orang lain pun dapat manfaat. Okey. Alright. Apa nasihat abang? Nasihat saya kepada abang dan juga semua viewer abang, semoga kita sentiasa untuk tidak tinggalkan solat lah. Itu yang paling utama sekali. Jangan tinggalkan apa-apa sebisi mana kita pun, insyaAllah solat jangan tinggal. Okey. Itu kerana kehidupan kita mendapat keberkatan daripada solat, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Bagus. Itulah kata-kata nasihat saya boleh bagi untuk akhir zaman ni lah bang. Dengar tu. Kita ni dah hujung-hujung. Okey, seperti yang dijanjikan. Terima kasih banyak bang. Nasihat abang walaupun RM1 amat manfaat kepada saya dan kepada orang di luar sana. Terima kasih banyak bang. Okey. Terima kasih bang. Okey, saya nak tanya abang satu. Dengan RM1, apa yang boleh beli sekarang? Anything abang terfikir apa yang boleh beli dengan RM1 ni? Ya. Gula-gula 4 keping lah. Okey, gula-gula 4 keping lagi. Dapat mamak saya, roti canai boleh RM1 tu. Oh, dapat lagi? Dapat lagi. Nanti abang bagi location saya nak. Sekarang ni RM1.50 minimum. Tak boleh, kena gig-gig tu. Okey. Ramai sangat tadi, habis lah. Okey, rahsia. Roti canai RM1, rahsia. Kalau saya bagi abang RM1, abang cuma bagi saya satu nasihat je untuk saya, untuk orang dekat luar sana. Kita dengar sama-sama. Nasihat tu dengan harga RM1. Apa nasihat yang abang boleh bagi? Apa-apa je, tak kisah. Kehidupan, rumah tangga. Oh, dah ada. Okey, abang ni dah ada nasihat dia. So, kita dengar sama-sama. Okey. Hidup ni tak semestinya selama-lamanya keras. Okey. Kadang-kadang dia akan naik, kadang-kadang dia akan turun. Tapi hidup ni tidak akan keras selama-lamanya. Oh. Mantap. Abang pernah buat YouTube ke? Saya. Oh, dah. Okey. So, hidup ni tak selamanya keras lah orang kata kan. Dia mana abang dengar tu? Ke orang kata wisdom diri sendiri? Wisdom diri sendiri kadang-kadang. Oh, mantap. Abang ni memang hebat. Okey, so seperti yang dijanjikan atas nasihat yang orang kata bagus daripada abang ni, RM1 tu abang. Terima kasih atas nasihat tu. Okey, so abang boleh beli roti canai RM1. Abang ni boleh sambung roti canai kejap lagi. Okey. Terima kasih banyak bang. Terima kasih banyak. Bang, abang orang mana bang? Orang sini? Bukan. Okey, abang orang mana? Orang Indonesia. Indonesia. Sudah lama sini? Masih 3 hari. Baru 3 hari. Selamat datang. Kita serumpun. Okey. RM1 dekat Malaysia apa abang boleh beli? Selama 3 hari duduk sini, RM1 boleh beli apa? RM1 beli apa? Selain rokok, selain air mineral, apa lagi kita boleh beli? RM1. Apa ya? Enggak ada lah. Enggak ada. Enggak ada. RM1 enggak ada. RM1 Ha. 4 menit pengering. 4 minit pengering guys, laundry. Okey. Saya bagi abang RM1. Abang cuma bagi saya satu nasihat saja. Nasihat, apa-apa nasihat, tak kisah. Hidup, kahwin, mati, kerjaya, apa-apa. Enggak pandai buat kata-kata, coba dia. Aku bisa. Okey, kita tukar. Abang ni tak dapat RM1 lah. Kita bagi abang ni RM1. Okey. Abang pun sama daripada Indonesia. Ya, dari Indonesia. Okey, ingat guys, Indonesia, Malaysia, Brunei kita sama, takkan bergaduh. Okey? Okey, apa nasihat abang? Ini Ya. Tapi jangan panjang sangat lah. Oh, jangan panjang sangat. Nilainya RM1 saja. Nilainya. Nasihat itu. Ya, Okey. ini dari pepatah bahasa Inggris. Oh, okey. Nothing lasts forever. Nothing lasts forever. So, enjoy while it lasts. Enjoy while it lasts. Maksudnya kalau ditranslate jadi apa? Tak ada yang selamanya. Enjoy selagi ada. Enjoy selagi ada. Wah, abang hebat lah bahasa Melayu. Apapun itu. Apapun. Wah, mantap. So, Misalnya
sibuk kerja, pusing, penat. Okey. Enjoy saja. Enjoy saja. Yo. Kerja enjoy, tidur enjoy, semua enjoy. Wah, abang ni memang mantap. So, abang nak beritahu Instagram kan? Tak nak? It's okay. It's okay. Rahsia, jangan follow dia. Ya. So, seperti yang dijanjikan, RM1 untuk abang. Oh, terima kasih. Terima kasih atas nasihat abang. Teruskan enjoy. Yo. Okey? Abang ni kata enjoy, hidup ni enjoy. So, itu saja. Yo. Terima kasih banyak abang. Terima kasih. Selamat datang ke Malaysia ya. Yo. Aku baru perasan satu benda. Dah dekat sejam aku dekat sini. Rupanya orang ingat aku tu yang tukang ambil gambar haram tu. Yang duduk depan KLCC ni kan. Orang ingat aku ambil gambar haram ni. Sebab kalau kau tengok sekeliling, kejap hilanglah pula brother tu. Sebab kalau kau tengok cara diorang, macam aku pakai tripod. So orang ingat aku ni one of them tau. Aku ni salah seorang. Ampus, macam mana? So orang ingat aku ni diorang. Patutlah orang pandang aku macam pelik kan? Macam contoh apa aku tak nak tunjuk lah. Dia udah cari aku, mampus aku. So baru aku tahu lepas ni aku kena cari gear kamera yang orang kata kurangkan suspicious tu kot. Sebab orang tengok aku ni macam aku ni one of them lah. So that's why next time kalau aku nak datang KL ni, aku kena cari gear yang lain lah kot. Nama name Muhammad Imran. Ini RM1. Apa boleh beli dekat sini? Dengan RM1 apa boleh beli? Tak tahu. Air apa RM1 boleh beli? Kimia. Oh, okey. Air mineral water. Lagi? Makanan boleh dapat makanan RM1? Tak dapat. Tak dapat. Okey. Macam ni. Saya bagi abang RM1. Abang bagi saya satu nasihat saja. Apa-apa advice, nasihat abang bagi dekat saya boleh bagi tahu dekat semua orang. Apa nasihat abang boleh bagi? Kalau yang Islam dia mau solat. Okey, sekejap. Abang dekat sikit. Okey, apa? Kalau kita agama Islam, Okey. solat, itulah ini biasa dia boleh Syurga. Ya, syurga. Dengar. Kalau korang Islam, jaga solat. Lagi apa lagi mau jaga? Itulah dia Solat lah, solat paling penting lah. agama Dengar. Islam. Solat paling penting. So, saya sudah janji. Abang nama apa? Saya nama Islam. No, yo. Nama dia pun Islam, Mat. So, Islam kena jaga solat. Okey. Ini saya sudah janji RM1 untuk abang. Terima kasih atas nasihat abang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you abang. Okey lah, hari ni kita dapat nasihat RM5. Sebab aku dah habiskan RM5 untuk dapatkan nasihat daripada orang luar, orang lokal, mostly lokal lah. Ada seorang daripada Bangla kan. Aku harap nasihat yang diorang bagi tu berguna lah untuk korang. Sebab aku personally aku cuma nak share dekat korang. Aku ambil nasihat daripada orang ni, aku bagi dekat korang. Yang spend duitnya aku. Tapi yelah, kalau korang support, aku boleh bagi lebih lagi dekat orang luar kan. Instead of aku bagi RM1, mungkin aku boleh upgrade bagi RM10 satu nasihat. Mana dah tahu kan. So disebabkan itu, sebab aku dah habiskan RM5 dan aku dah dapatkan 5 nasihat yang aku rasa berharga lah untuk kita semua. And jumpa di next video untuk challenge yang seterusnya. Alright, so jangan lupa support, subscribe channel aku, share video ni agar bermanfaat kepada orang lain. So that janganlah makan seorang kan, orang kata kan. And bagi aku, nak buat social content ni tak senang serius. Sebab kau nak kena approach seorang-seorang. Macam aku tadi, aku try approach 7 in total, 5 je yang layan aku, lagi 2 reject. So korang bayangkan lah, kalau korang multiply lah, korang approach 100, mungkin 70 atau 80 orang je yang akan layan korang. So aku rasa cukup dulu.
video ku untuk kali ni, dan stay tune untuk next challenge sebab aku nak try tukar. Aku nak try buat something new lah untuk aku. Aku nak try buat sebanyak mungkin challenge yang aku boleh dekat KL dan juga luar KL. So aku harap korang enjoy and see you in the next video. Alang-alang kita selfie dekat KLCC. Ciao.